Day 4 cakap depan kamera. Okay, so thank you kawan-kawan yang semalam komen. Amat appreciate komen korang. Saya akan continue buat content macam ni. Sebab yang ni challenge, so I akan buat sampai 30 hari. And then hari ni day 4. So hari ni ialah cakap pasal content creator seharian untuk saya. So, I ialah seorang content creator di Pallet Expert. So, Pallet Expert tu ialah kilang buat kayu, kilang supply kayu. So, korang nak tahu lagi, korang boleh pergi profil saya. So, apa yang saya buat dalam sana ialah saya perlu buat educational content kepada kalangan viewer untuk mereka tahu apa kegunaan kayu-kayu solid. Okay. So, explanation tu korang boleh pergi video dalam Pallet Expert tengok lah. So, macam ni lah saya buat content educational dalam sana. Saya perlu buat shooting, buat scripting, and then plan saya punya content management. Lepas tu saya perlu kena tengok analitik jugalah. So, kena tengok video yang saya buat tu okey ke tak. Mungkin orang tak suka, orang suka. Konten tak berkenaan pun kena tengok juga. So, jangan terlalu out of topic bila buat satu topik. Okay. Basically, itu sajalah. So, lepas tu, yang paling penting tu, korang kena perlu cari. Bukan cari. Korang kena bagi korang sedikit masa. Contoh macam, okay, 8, ini ialah satu cara yang korang, tak tahu korang pernah dengar ke tak lah. 80-20%. Okay, so 80% tu ialah overall setiap hari yang korang pernah buat tu. 20% ialah yang extra energy bagi korang pergi buat self-improvement. Okay. Korang jangan 100% letak dalam satu kerja. So, kalau tak, korang akan burn out. Okay. So, korang kena letak 20% energy untuk self-improvement. Contoh macam sekarang saya buat ni, saya buat challenge ni ialah untuk saya cakap depan kamera tanpa skrip. So, saya boleh cakap dengan smoothly. So, basically itu saja. Itu advice saja lah.